Hey, stop scroll. Kamu tahukah Sabah ada pahlawan yang British sendiri pun takut? Bukan setakat berani, tapi ada yang kebal, bos. Check this out. Pahlawan-pahlawan legenda negeri di bawah bayu. Bah, jangan kasih lama. 1. Mat Salleh. British paling pening dengan beliau ni sebab dia dikatakan ada ilmu kebatinan yang tinggi dan kebal. British serang berkali-kali pun gagal. Dia bina kubu paling padu di Kampung Taboh, Tambunan. Rusak plan British disebabkan Mat Salleh bukan kosong bos. 2. Monsofiat. Ini legenda pemburu kepala dari penampang. Bukan sebab beliau jahat, tapi beliau lindungi kampung beliau dari penceroboh. Bukti keberanian beliau, ada 42 tengkorak musuh yang beliau kumpul. Kelahiran beliau pun luar biasa. Ada burung suci bugang buat sarang di rumah beliau masa beliau lahir. 3. Kamu tahukah isteri Mat Salleh Dayang Bandang ni sangat istimewa. Dikatakan dia tidak boleh jejak kaki ke tanah. Mana-mana dia pergi dia kena diusung. Memang ganjil, tapi ini sebahagian dari sejarah kita. 4. Pahlawan dusun 4 Aki dari Kota Belud. Aki Si Gunting, Simbarang, Togalen dan Tampuhim. Dorang ni pahlawan yang tidak didendangkan, tapi doranglah yang berani mati lawan SBUB tahun 1894 di Kampung Sayap. 5. Datu Tating. Dia ni king di laut. Dia pimpin serangan besar-besaran sampai benteng British di Pulau Balambangan pun bingkas. British pula lari, lintang pukang kena bubut kotor. Fakta atau tahyul? Semangat pahlawan kita memang mengalir dalam darah kita sekarang. Antara semua ni, pahlawan mana yang paling kamu respect? Komen di bawah, subscribe for more crazy history.